Salam rakan-rakan, saya Taifun. Rakan-rakan, saya ucapkan pelukan hangat kepada anda semua di hari yang baru. Salam, hormat, kasih sayang. Ulan Dede, saya ingatkan kau akan melompat ke atas saya lagi. Memang gila. Rakan-rakan, hari ini saya sedang buat pengubahsuaian di ladang. Buat kerja-kerja. Sebenarnya saya mula semalam, tapi tak siap lagi. Hari ini saya fikir lebih baik saya tunjukkan sambungannya dalam video kepada anda semua. Kami buat beberapa pengubahsuaian baru, akan sesuaikan semuanya untuk kucing kami. Sebenarnya saya nak bagi kucing itu pada orang lain. Sekarang saya dah sangat rapat dengan dia. Saya tak sanggup nak bagi kucing itu pada orang lain, kawan-kawan, sebab saya sangat sayangkan dia. Jadi saya fikir lebih baik saya buatkan ruang hidup untuk dia. Saya fikir, mari kita sediakan tempat yang selamat dan terjamin untuk dia tinggal. Lepas tu saya fikir-fikir apa yang boleh dibuat. Sekarang kami mula mereka tempat khas untuk dia. Awak boleh nampak sangkar di belakang saya ni. Belum siap lagi, rangka dia baru saja kami siapkan. InsyaAllah hari ini kami akan siapkan sepenuhnya. Sekarang saya nak siapkan lantai dia pula. Sebenarnya saya nak letak lambiri plastik di lantai, tapi saya batalkan. Sekarang saya fikir tak payah susah-susah beli yang baru. Kita guna saja bahan yang ada. Supaya kita boleh nilai ikut keadaan. Atas bawah nanti saya akan terangkan pada anda. Saya minta tolong, sebelum itu jangan kecilkan hati saya ya. Saya akan sangat gembira jika anda boleh sokong dan suka video ini, langgan saluran dan tinggalkan komen. Suka dan komen anda sangat berharga bagi saya. Jangan kecewakan saya. Tolonglah saya. Jangan malas, Roche. Kau sedang bermain dengan Asia ke, Rocky? Sementara itu, seperti yang anda tahu, saya juga kongsikan orang yang paling banyak komen. Sekarang anda boleh lihat 4 orang di skrin. Semoga tangan yang meninggalkan komen sentiasa sihat. Terima kasih. Hargai anda semua, kawan-kawan. Maaf kepada yang saya tak sempat sebut namanya. Kalau saya letak semua nama, tak cukup ruang di skrin. Saya akan kongsi lagi mereka yang paling banyak komen dalam video seterusnya. Untuk video ini pun, tinggalkanlah komen sebanyak yang boleh. Nora saya pun dah datang. Nora! Mari sini sayang, mari. Nora memang dah pecahkan sangka tu. Dia asyik keluar masuk, berjalan ikut suka hati kawan-kawan. Sekarang tengok, kita dah buat satu sangka macam ni, okey? Sekarang, tujuan kita buat ni, sekarang saya perlu pastikan anjing dan kucing di atas tu tak berhubung. Sebab tu saya cakap, kita buat sesuatu ke atas, supaya saya boleh tengok dia sentiasa. Kita buat satu sistem ke atas tiang-tiang ni kat sini. Supaya anjing-anjing langsung tak boleh cederakan dia. Supaya haiwan tu boleh duduk dengan selesa. Kucing tu memang takkan duduk sini sepanjang masa. Waktu malam, saya akan bawa dia masuk rumah. Tapi waktu siang, dia akan duduk dalam ni kawan-kawan. Kita masih tak dapat biasakan anjing-anjing tu dengan kucing ni. Ya, ada yang dah biasa, ada juga yang belum biasa. Satu lagi, kalau kucing tu minta dijauhkan Allah, pergi masuk ke tempat anjing dalam sangkar tu, susah juga. Kucing tu pun dulu kita ambil juga, anda pun tahu. Sekarang saya tak sampai hati nak bagi kat orang. Sebab tu saya cakap, abang, jom kita sediakan tempat tinggal untuk dia. Macam satu sistem di atas tu. Saya rasa memang cantik, dalamnya pun luas. Malah saya fikir nak buat 2 tingkat untuk langkah seterusnya. Jadi bahagian bawah pun kita rancang macam tu. Lepas tu saya cakap, kalau letak bawah, nanti anjing-anjing boleh cuba rosakkan dari bawah. Sebab tu lebih baik letak atas. Contohnya, satu-satunya tempat anjing boleh buat sesuatu hanyalah di sini. Dari belakang, memang mereka tak boleh buat apa-apa. Di sini pun saya akan sentiasa ada, jadi takkan ada masalah. Cuma takkan ada pagar besi macam tu. Tengok, di belakang tu kami dah pasang jaring dawai reban yang halus macam ni. Dekat situ pun pagar besi akan dipasang juga. Lepas tu atas dia pun akan dipasang jaring dawai reban juga. Jaring besi yang kita pasang kat luar ni, atasnya pun saya akan pasang jaring dawai reban yang sama. Sebab kucing ni haiwan yang fleksibel macam getah. Saya kata biar dia tak boleh lari dari celah-celah tu, jangan ambil risiko langsung. Biar kerja kita kukuh dan selamat kawan-kawan. Nora dah sampai ke Nora? Anak perempuan saya yang dah besar, Masya Allah. Untuk anak perempuan saya yang paling cantik, saya cair dengan keanggunannya. Masya Allah, anak perempuan saya yang gagah. Oi. Hari ini juga, Taka kita akan pergi kawan-kawan. Taka Tika Rumbah, Taka kamu nak pergi ke anakku? Saya akan merindui kamu. Demi Allah, saya sangat sayangkan Taka ini juga. Hari ini tempoh lawatannya sudah tamat. Pemilik ia akan datang hari ini untuk ambil Taka. Cik Taka akan pergi. Sekarang anak-anak muda, beri laluan sekejap. Jangan asyik lalu lalang mengganggu. Rocky, Nora, lari. Sekarang untuk lantai ni, abang cakap kita guna papan yang kita ada tu. Saya akan letak papan
Jadi mari kita ukur dulu supaya saya tahu di mana nak potong. Biar kita tahu tempat yang nak dipotong supaya hasilnya kemas. Sekarang tempat yang kita akan potong ialah sini. Nora, lari Nora, cuba lari. Nora, cuba lari Nora. InsyaAllah. Kita pun tak ukur salah. Sekejap, saya rasa saya nampak kat situ. Saya rasa saya nampak kat situ. Jangan potong pendek sangat, abang. Saya pun belum sempat letak yang itu kat lantai. Sekarang ni, apa saja papan penutup yang saya ada, saya akan letak kat lantai, abang. Ada satu benda namanya panel plastik. Itu pun plastik. Sekarang saya cakap plastik tu panas. Faham tak? Lepas tu, saya batalkan niat guna plastik. Untuk bumbungnya pula, kita ada kepingan besi macam ni. Kita letak kepingan besi lah. Tapi sebab besi tu panas, saya akan buat sesuatu kat situ sekarang. Saya akan cat kepingan besi tu dengan warna putih supaya ia memantulkan cahaya matahari, kawan-kawan. Sekarang, mari kita potong benda ni, abang. Baik. Sekarang tiba masanya untuk membawanya masuk. Saya tertanya-tanya sama ada kucing akan selesa di sini. Harap-harap semuanya baik-baik saja. Biar saya selesaikan perkara ini hari ini juga. Lepas tu saya akan potong rumput, kawan-kawan. Hari ini saya dah potong sedikit rumput juga. Belum siap lagi. Masih banyak kerja yang perlu kita buat. Saya cuma sempat buat bahagian tengah saja. Ada beberapa masalah. Baik. Tukul besar kita. Ya. Kau tahu tak, semua ini jadi sebab lebih 1 sentimeter saja. Tengok sini. Bukan pun lebih 1 sentimeter. Tengok sini bengkok. Sebab sini bengkok, jadi macam inilah jadinya. Tempat yang bengkok tu memang tak elok langsung, abang. Tempat yang bengkok tu memang tak elok langsung, kawan-kawan. Memang langsung tak elok. Sekarang dah jadi. Kita dah terbalikkan dari situ kan? Sekarang dah jadi, kawan-kawan. Sekarang. Di sinilah juga. Papan yang satu lagi itu juga. Kita perlu memotongnya. Ia perlu berada tepat di tengah profil. Ya, para penonton yang dihormati. Seperti yang anda tahu, otai kita Typhoon Demirji melakukan sukan ini. Kerana beliau melakukan sukan ini juga. Otai kita akan melaksanakannya dengan sempurna. Sebenarnya, kalau saya potong terus di sini, adakah kerja saya akan jadi lebih mudah? Biar saya ambil yang ini dulu. Tak boleh. Abang, mari kita lukis. Tunggu. Baik. Sekarang kita akan tarik yang ini juga. Kita perlu keluarkan ke belakang. Kita perlu letakkan betul-betul di tengah. Lepas tu kita tak boleh tambah satu lagi sebab, kawan-kawan. Sebab itu, ini tutup separuh, saya selalu guna bahan lebih yang ada di tangan.
Tak ada pun, sia-sia saja. Tak perlu habiskan banyak duit untuk bahan baru. Semuanya sangat mahal. Setakat yang termampu. Sekarang. Baik. Sekarang. Bagus. Mari kita letak sekali lagi. Nampak tak? Tengok tu. Tarik dari sini. Tempat penting kat sini. Ya perlu duduk betul-betul pada profil macam ni. Kalau tidak, kita tak boleh letak papan di sebelah yang satu lagi, kawan-kawan. Ia akan bertindih dan nampak tak cantik. Saya mahu ia bersih. Biar ia kelihatan cantik. Sebab itu, cuma bahagian sini, kita kena buka atau kita boleh pasang dari tepi. Tak ada masalah. Jangan susahkan kerja kali ini. Baik, tempat ini macam ni. Kita dah skru benda ni sekarang, kan? Ia akan muat dengan sempurna. Okey. Mari kita pasang satu skru dulu, tengok macam mana. Mari kita pasang kemas semuanya. Sebenarnya, kita ada skru lama macam ni. Skru kita ni, skru gerudi sendiri, ada washer. Kalau jadi macam tu, apa akan jadi kali ni? Ia tak akan menebuk papan. Kita perlukan yang macam tu. Tunggu, mari kita cuba dulu. Boleh tak kita tebuk? Tunggu. Makau. Apa pun, adakah ini terlalu pendek? Memang susah sangat nak tembus ni. Jangan nak manja sangat. Ayo, Asyik. Jangan buat kacau. Di mana gerudi kita? Tadi ada di sana. Abang, kita perlukan skru kayu untuk ini sekarang. Ini bukan skru kayu, kawan-kawan. Mari kita cuba dulu. Tak salah mencuba. Takkan ada mudarat. Sekurang-kurangnya, kucing itu sekarang di sini, abang. Bebas. Sentiasa boleh lihat luar. Saya kurung dia dalam rumah. Tak boleh dalam rumah. Haiwan-haiwan jadi lebih aktif. Dan haiwan itu pun tak selesa di situ. Kau faham tak? Tapi skru ni pendek, abang. Skru ni tak sesuai, kawan-kawan. Skru ni tak sesuai. Mari kita cuba pasang yang panjang tu. Alhamdulillah, kawan-kawan. Kita dah siap sangka ni. Semalam Abang Ciangir datang. Kami siapkan semuanya bersama dia. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada dia juga di sini. Sebenarnya saya tak buat kerja kimpalan pun. Semua kerja kimpalan dan lain-lain dia yang buat. Semalam kami sediakan lantai. Letak semua bahan dan wayar-wayarnya. Bumbung pun kami dah pasang sehari sebelum itu. Kandang ni memang terbaik. Cuba tunjuk sikit bahagian dalam, luar, semua tempat biar nampak betul-betul. Bahagian atas belum siap lagi. Nanti kita akan cat bahagian atas tu juga. Bahagian tepi tu, dawai-dawai dia, reka bentuk dalam dia. Semalam saya pergi kedai haiwan peliharaan. Saya beli beberapa barang juga. Lepas tu saya beli permaidani rumput tiruan hijau. Saya beli mainan bekas makanan untuk pasir kucing yang baru. Banyak benda lah, maksud saya tempat ni memang tip-top. Sistem 5 bintang, kawan-kawan. Semalam kami letak kucing kat sini. Kucing kami lepak-lepak sikit kat sini. Cuma ada satu masalah je yang kami hadapi. Tengok, kat sini pun ada dawai-dawai macam tu. Kami pergi ke ladang sekejap, dalam 1-2 jam. Bila saya balik, kawan-kawan, Dede dah koyak dawai tu. Dawai tu pun ada kat sini juga. Sekurang-kurangnya bagus juga kami nampak. Jadi sebelum jadi apa-apa yang serius, kami dah tahu apa masalahnya. Dia pun ada buka sikit bahagian tepi tu. Sekarang dawai yang kat luar tu kita akan bawa masuk ke dalam. Maksudnya kita akan buka balik dari awal dawai-dawai kecil ni. Lepas tu kita kena masukkan semuanya ke dalam sekali lagi. Sebab dawai tu kat luar. Si Dede yang tak guna ni, dia dah rosakkan semuanya. Saya tak boleh terus letak kucing kat sini. Semalam kucing tu dah boleh selitkan kepala dia kat celah ni. Jadi kita tak boleh ambil risiko dengan percaya benda ni, kawan-kawan. Tapi serius,
Saya rasa memang cantik sangat. Saya memang suka sangat abang. Memang tempat ni jadi hebat untuk kucing kita. Lagi satu, buat benda ni tinggi dari tanah pun memang bagus. Saya fikir-fikirkan, kalau kita buat benda ni kat lantai sekarang, memang tak sesuai. Haiwan-haiwan akan terus sentuh. Belakang dia tinggi, jadi ini saja tempat yang anjing boleh sampai. Yang kecil-kecil memang tak boleh datang. Cuma sebab Dede tinggi je, dia boleh melompat-lompat kat sini. Nak saya letak Dede kat sini, tengok. Dede, mari sini. Dede, mari sini. Biar saya letak awak kat tempat kucing tu. Mari, mari. Cuba lalu sini. Lalu. Sekarang kamu dah halau kucing tu dari sini. Sekarang cuba duduk situ. Ha. Atuk duduk situ. Kalau saya dah terfikir macam ni, anjing-anjing pun saya akan letak sini. Biar mereka duduk dalam ni. Atuk, mari. Atuk, jangan makan pasir kucing tu. Tempat ni nampak macam rendah sikit untuk Atuk. Sebab dia tinggi. Saya letak Rocky juga di sini. Rocky nampak memang terbaik kat sini. Dede! Apa jadi? Di mana kucing tu? Ha? Sekarang saya akan keluarkan kucing itu sekali lagi. Kita akan cuba. Dede, mari sini. Lompat, 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 lompat. Izosh, nak saya letak awak ke Izosh? Tunggu sekejap Izosh. Jangan bergaduh. Izosh, mari sini. Tunggu Natasha. Izosh kambatan dia pendek. Izosh, awak duduk saja di situ. Saya akan buat beberapa lagi sangkar macam ni. Saya akan letak mereka dalam ni. Supaya mereka tinggal di dalam. Tapi tempat ni memang comel dan cantik. Sumpah, saya sangat suka kawan-kawan. Saya rasa bagus juga letak tempat ni tinggi. Memang terbaik. 5 bintang. Izosh. Sayang, mari sini. Sayang, saya pergi dulu. Baik, Isabel. Sekarang saya juga sedang memikirkan satu perkara tambahan. Sekarang ini nampak cantik di tengah. Mungkin saya boleh buat satu tempat di sebelahnya juga. Saya nak ambil arnab untuk letak di situ kawan-kawan. Saya akan ambil seekor arnab, 2, 3, 4 ekor, berapa pun lah. Atau mungkin suatu hari nanti burung kokatil dan sebagainya. Saya sangat suka projek ini. Saya boleh teruskan macam ini juga. Kita tak boleh buatnya terlalu tertutup. Mungkin kita akan naik ke atasnya juga. Bila tiba masanya nanti, saya akan rancang. Izosh, kau suka tak tempat ni, ha Isabel? Anak saya yang cantik. Tengok Isabel berdiri di situ. Isabel nakal. Tunggu, biar saya buka pintu juga. Mari kita bawa kucing itu. Mari kita cuba dengan seekor kucing. Izosh, mari sini. Izosh, mari sini. Izosh, mari sini biar saya ambil awak. Mari, jangan cedera mana-mana. Mari. Mari sini anak saya yang cantik. Hoppala, hoppala, hoppala. Hoppala, hoppala. Tidak, Natasha. Sekarang abang, mari kita ambil kucing kita. Dede, Dede tunggu. Dede akan mula mengamuk lagi sekarang. Dede, bagi laluan sekejap. Keluar. Tak. Tunggu Dede, tak. Jangan nakal, tak boleh, tak boleh. Tak, berhenti, 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 berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti. Reis, selamat datang Reis. Tak, tunggu. Tengok muka Reis tu. Reis, bagi satu pose untuk kamera anakku. Tunggu, Dede. Tunggu. Reis, bagi satu pose. Macam mana Reis? Aku tak sanggup nak bagi dia, padahal aku nak bagi juga. Aku cakap, sejak kecil lagi kita bela dia. Biarlah dia tinggal di sini, abang. Reis, jom masuk nak. Tempat baru Reis di sini. Perut Reis dah lapar. Biar dia makan makanan dia. Anjing-anjing lain pun tengah menyalak. Tapi Reis langsung tak peduli kawan-kawan. Dede, tengok dia terpaku lagi. Dede dah taksub dengan kucing tu. Berjam-jam dia duduk depan tingkap. Tengok kucing tu abang. Dia betul-betul taksub dengan kucing tu. Tengok yang lain langsung tak peduli. Tapi Dede ni macam orang gila. Saya cakap, dawai-dawai ni bukan murah tau. Semalam, saya bayar hampir 1,000 lira untuk dawai-dawai ni saja. Dawai yang kamu nampak sikit tu, saya maksudkan dawai-dawai halus ni. Dia dah putuskan. Sekarang kita kena beli yang baru. Banyak kerja dia bagi kat kita. Malah kalau saya beli yang baru, kita boleh buat sesuatu. Saya langsung takkan buka benda ni abang. Kita buat sekali dalam dan luar. Supaya betul-betul kukuh. Sebenarnya tak perlu pun. Tapi sebab ada yang gila-gila ni, kita kena pastikan kerja kita terjamin. Kalau kita buat dari dalam dan luar sekali, lepas tu memang jadi lebih kukuh. Reis, cuba tengok kamera tu kejap. Reis, lapar, tengah makan makanan. Bola mainan dia pun sangat cantik. Sekejap, biar saya buka pintu dulu tengok. Saya pun dah belikan dia benda untuk panjat tu. Reis, kau dah lapar ke Reis? Cuba baring atas katil kau, bagi orang tengok kau.
Biar Riz baring sekejap. Riz tak lapar, kawan-kawan. Sejujurnya, saya memang suka sangat. Kalau ada orang reka benda ni, biar seorang arkitek reka, kalau nak beli benda macam ni, sumpah sekurang-kurangnya 50,000 lira harganya. Serius, tengoklah. Saya rasa memang cantik sangat. Kita reka ke atas tu memang saya sangat suka, bang. Riz. Tapi sekarang saya nak keluar ke taman. Kita nak ambil dia balik dari situ. Riz, makanlah makanan kamu. Biar sihat anak jantan saya. Shh. Atuk jangan. Tunggu. Nak letak Rocky sekali ke sebelah kamu. Tunggu. Biar saya tengok dulu. Rocky dengan kucing memang kawan baik. Rocky mari, Rocky dan yang lain. Jangan atuk. Rocky, mari sini. Sebab Rocky sedang bermain dengan kucing. Rocky lala. Sebab Rocky sedang bermain dengan kucing, kawan-kawan. Mereka berdua memang kawan rapat. Kucing tu bosan ke? Biar saya letak Rocky supaya dia boleh main. Kucing tu memang takkan duduk sini selalu pun. Tapi bro, setiap hari kita letak di dalam rumah. Haiwan tu tak dapat cahaya matahari. Tak dapat udara segar. Biar dia dapat cahaya matahari sikit, aku pun tak boleh lepaskan dia dengan yang gila-gila ni. Sebenarnya, jaga dalam rumah pun sama je. Malah, jaga dalam rumah lagi seksa untuk haiwan tu, dia jadi bosan. Dekat sini dia boleh tengok luar selalu. Rocky, mainlah dengan Riz, Rocky. Rocky pun nampak elok berdiri, ya. Rocky, kau, tunggu sekejap. Mari kita pergi jauh sikit, nak tengok Rocky buat apa. Mari kita pergi sekejap. Ke arah taman. Rocky, aku pergi dulu ya. Okey, Rocky. Rocky, aku pergi dulu. Tengok Rocky tu. Tunggu Rocky, mari kita ke belakang, mari. Mari kita tengok dari belakang. Kucing tu pergi ke arahnya. Tengok, dari sini ketinggiannya macam ni abang. Korang boleh nampak, maksudnya anjing-anjing tu memang tak ada peluang langsung nak sentuh. Tengok, nampak tak? Sini memang dah cecah 2 meter. Tengok Riz. Mainlah dengan Rocky Riz. Dede, jangan. Dede, kamu duduk jauh-jauh. Kucing dengan Rocky sangat sayang antara satu sama lain. Mereka selalu bermain bersama di dalam rumah. Tengoklah, sangat comel mereka ni. Macam mana aku sanggup nak bagi dia pergi sekarang? Lagi satu, dia tak pernah jumpa orang lain selain kami. Dia tak biasa. Tunggu Dede, keluar dari situ. Dede, keluar. Jangan nakal. Sebab dia tak pernah jumpa orang lain selain kita. Dia pun tak biasa dengan manusia. Sebab itu dia jadi liar. Bila nampak orang lain, dia takut. Sebab itu saya tak boleh bagi dia pada orang lain. Nanti kalau dia pergi, dia akan rasa asing pula. Tengok cantik saja dia di sini, awak nampak tak? Dia nampak matahari, Rocky pun ada di sebelah dia. Esok lusa saya belikan dia seekor teman. Mereka boleh main sama-sama. Pisih. Rocky saya pun jadi kesunyian di sana. Rocky. Sekarang, mari kita keluarkan kucing itu lagi, kawan-kawan. Okey, sekarang kita akan pergi ke taman sebab. Tunggu sekejap. Pisih, mari sini. Tidak, Dede. Dede, mereka pernah bermain dengan Dede suatu ketika. Malah, Dede pernah dikejar kucing ini. Dede, ini kucing yang pukul kamu. Faham tak? Dede, tapi sekarang dia serang kucing tu. Jangan, Dede. Tunggu. Riz, cuba tumbuk kepala boksor tu. Harimau ku. Tunggu, aku nak rakam Dede. Tunggu sekejap. Jangan, Dede. Tunggu. Kita akan cuba. Biar aku biasakan Dede dengan si tak guna tu. Mari. Dede, jangan. Saya akan biasakan kamu dengan dia. Tunggu si betina, tunggu si jantan. Tidak, Dede. Dede akan buat serangan kilat. Nampak macam dia nak buat serangan kilat. Tengok, yang lain tak cakap apa-apa. Tapi Dede ni memang si nakal. Berhenti. Tak apalah. Biarkan alam, elok-elok. Tunggu. Hidu satu sama lain, hidu elok-elok. Tengok Asia, Rocky tak kata apa-apa. Kau nampak tak? Jangan, Rocky pun sama. Rocky main dengan dia juga. Tengok, Asia pun tak kata apa-apa. Otuk, jangan. Kenalkan diri dengan betul. Nampak tak Rocky, dia cium Rocky. Atuk jangan.
Atuk, dia tu gila. Dia nak serang lepas tu lari. Sebab tu saya rasa takut dengan dia. Apa yang saya buat sekarang pun sangat berisiko. Saya percaya pada anjing saya sebab dia dengar cakap saya. Atuk, jangan. Tunggu guys, jangan serang saya juga. Rocky, tengok macam mana dengan Rocky. Rocky dengan dia berdua sangat sayang antara satu sama lain. Tidak, Atuk. Atuk, hidu elok-elok. Hidu elok-elok. Elok-elok. Hei. Hidu elok-elok. Nanti kau kena belasah dengan kucing tu. Shh, tunggu. Kucing tu pun tampar dia. Kalau aku lepaskan, dia akan lari dari dia. Jangan ingat dia berani sangat sebab dia buat gaya macam tu. Baru-baru ni, kucing kejar dia kat sini. Asyik, jangan. Rocky main macam mana tu? Rocky, harimau aku ni. Sekejap, sekarang kita kurung kucing tu kawan-kawan. Lari cepat budak-budak. Berhenti. Pus, jalan. Hati-hati. Kenapa saya tak letak di situ sekarang? Mari kita pasang wayar itu dulu kawan-kawan. Lepas itu, kita pastikan kerja kita terjamin abang. Saya sangat suka, saya tunggu markah anda. Maksimum 10. Arkitek dan kontraktor Typhoon Demirji buat kerja macam ni abang. Demi Allah, kami fikirkan dengan baik. Kami reka dengan baik. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Abang Ciangir atas bantuannya. Baik, betul. Dia tak menolak permintaan kami. Dia telah melakukan yang terbaik. Kami telah menghasilkan sesuatu yang indah. Sekarang saya akan mula memotong rumput. Mari kita pergi ke tempat anak-anak yang lain juga. Mari kita sediakan bahan-bahan kita dari sini, kawan-kawan. Kita sudah ambil rumput kita. Maksud saya, rumput untuk kebun kita. Kita sudah ambil minyak kita. Nora, kau lari lagi kan, Nora? Nora nakal. Kau letak gunting taman kat mana, anak perempuan cantik aku? Sekarang aku akan buat sesuatu untuk diri aku sendiri. Kita akan buat satu store, bang. Kita perlukan satu store untuk letak semua alat-alat ni. Banyak masalah jadi sebab benda ni. Aku jadi keliru. Nak letak apa kat mana? Sekarang, Nora. Anak perempuan cantik aku, kau dah lari ke? Mari sini. Abang, hari ini saya akan bersihkan sebahagian daripada kebun ini. Sekarang korang boleh nampak sekeliling. Memang kotor sangat. Semua tempat dah penuh dengan rumput liar. Kita akan bersihkan tempat ni insya-Allah. Bahagian depan tu dah jadi bersih sangat. Bahagian lain masih kotor. Tapi saya nak tanya sesuatu pada kamu semua kawan-kawan. Apa pendapat kamu tentang idea saya mengenai arnab dan burung kakak tua? Saya rasa arnab sesuai. Kucing, adakah kucing akan bermain dengan arnab? Saya tak pernah nampak pun, tapi mungkin mereka akan bermain bersama juga. Kenapa pula mereka tak boleh bermain, Iris? Kalau tak jadi, saya akan jadikan dia kawan dengan kucing atau sebagainya. Burung kakak tua juga akan jadi pemandangan yang indah di sana. Berkicau cik-cik. Saya memang sangat suka burung kakak tua. Kita juga boleh ajar dia beberapa perkataan. Lepas tu, siaplah. Sementara itu, korang tak tahu apa yang jadi pada kami, tengoklah kaki belakang Natasha tempang. Seminggu lepas, anak perempuan saya dilanggar kereta. Masa dia di luar. Lepas tu, berlaku satu kejadian besar dan sebagainya. Saya pun hentam orang yang langgar tu, memang kena teruk. Ada masalah dengan anak perempuan saya. Biasanya dia tak seteruk ni. Hari ni dia nampak makin tempang sikit. Biasanya dia tak macam ni. Sky Baba, Marla, Apollo, apa yang kamu semua buat, anak-anak muda dan yang rasa diri masih muda? Singgah-singgah aku. Sekarang, mari kita ambil minyak kita dari sana. Saya juga telah mengurung Marla di sana. Apollo pun telah memutuskan rantai. Saya juga letakkan dia di sana. Saya akan aturkan tempat mereka lagi. Biar saya kemaskan kebun itu dulu, kawan-kawan. Selepas itu, semuanya akan dapat giliran. Sekarang, ladang ini sangat besar. Sentiasa ada kerja yang muncul. Tengok tu. Pernahkah kamu fikir kucing pun boleh menambah kerja? Hari tu masa saya buat tempat tu, saya kongsi di Instagram. Tumbangkan tu anak, tumbangkan. Kita dah dapat benda-benda tu percuma pun, tumbangkan je anak. Tak ada siapa pun tanya, kau buat tempat untuk kucing ke? Sabar nak. Semua orang ingat aku nak letak burung ke apa kat situ. Kemungkinan besar bila dengar aku buat tempat tu untuk kucing, semua orang mesti terkejut. Abang, nak buat macam mana? Beginilah. Sistem yang cantik. Faham tak? Kita akan buat lebih banyak perkara perlahan-lahan. Semuanya perlukan duit. Jangan sangka tempat tu kecil, tapi belanjanya besar. Jadi semuanya memerlukan banyak duit lagi. Supaya haiwan itu selesa. Keutamaan saya bukan nak biarkan dia duduk dalam rumah tu. Tunggu, Atuk. Atuk, tunggu.
Atuk, nakal betul Atuk. Dah tak sabar nak tahu apa pula yang terjadi kali ini. Jangan pandang Atuk macam tu. Saya memang sayang sangat pada budak nakal ni. Dia sangat rapat dengan saya. Biasanya, saya panggil tabiat ni sebagai terpaku pada sesuatu. Sesuatu, tunggu Atuk, jangan anakku, tidak. Kau dah obses dengan sesuatu. Tapi saya tak faham kau obses dengan apa. Kau masih ingat saya pegang kucing ke? Tak ada kucing di pangkuan saya. Saya dah tinggalkan kucing tu di rumah. Mungkin kawan-kawan masih ingat kucing tu ada dengan saya. Tolong rakamkan Faisal sikit. Oi, memang berkarisma betul. Kau buat apa tu? Singgah sejati dari Anadolu. Anak lelaki aku yang kacak. Karisma kau dah cukup lah. Jangan kacau dia. Natasha, kaki kau masih sakit tapi kau masih teruskan lagi anakku. Mari sini. Tapi Natasha, kaki dia tak ada masalah sangat pun. Adakah dia bergaduh dengan seseorang? Dia bukan macam tu kawan-kawan. Dia masih berlari tadi. Saya nampak satu kakinya macam ada sesuatu. Sekarang ni... Tengok. Ada orang dah putuskan kabel ni. Kabel dia bukan macam ni. Tunggu Atuk. Kabel dia bukan macam ni. Agaknya benda ni boleh berfungsi tak sekarang? Anjing-anjing ni betul-betul buat aku naik gila. Sebenarnya semua ni jangan tertipu. Semuanya memang bawa rugi besar. Demi Allah, memang rugi. Yang ni lah. Boleh musnahkan hidup orang. Dede, kucing tak ada tak ada. Saya dah tak ada urusan dengan kucing. Saya dah tinggalkan kucing tu. Dia masih ingat kucing tu ada di atas pangkuan saya. Mesin ni mungkin tak berfungsi sekarang. Tapi harap-harap ia berfungsi. Tak apalah, kita letak sikit dulu. Cuba tengok macam mana kawan-kawan. Mereka dah cabut wayarnya. Makhluk-makhluk gila ni. Dah sampai ke nak? Nama budak perempuan ni aku letak Caroline. Caroline, apa yang kau buat sayang? Caroline. Sekarang kita nak mula potong bahagian mana dulu? Kalau ia berfungsi lah. Mari kita pergi ke sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti Dede. Tiada kucing. Dia cari kucing dalam baldi itu. Dia mula dari awal. Dia dah hidup tapi ada sesuatu yang tak kena. Berhenti Dede. Lari. Dede, lari cepatan aku. Dede, lari cepatan aku. Dede, tengok sini. Sumpah aku potong kau. Tempat ni aku letak minyak terlalu banyak. Tengok, banyak asap keluar. Biasanya mesin ni kalau letak atas bahu macam ni, ada alat dia. Lepas tu, biasanya ada pelindung mulut. Tapi kita langsung tak ada apa-apa. Semua dah rosak, kita buat je, serah pada Allah. Tapi buat benda ni memang seronok. Saya suka juga. Cuaca takkan panas. Tapi hari ni pun cuaca elok, hangat-hangat je. Abang tengoklah, contohnya kena pakai cermin mata juga. Dekat sini ada batu, saya tak boleh ketuk terlalu dalam. Batu tu melantun ke mata saya. Bahagian tu kita buat akhir sekali. Sekarang mari kita masuk sini abang. Mari kita masuk sini dulu, kita bersihkan kawasan ni dulu, tengok macam mana. Aduhai. Apa yang ada di sana? Ada dawai ke? Rumput banyak sangat tersangkut pada mesin.
Sekarang saya dah potong sebahagian kawasan tu abang. Minyak dah habis. Bonjuk. Bonjuk, apa yang kamu buat? Karamel, süt, köpük. Maaf, Pamuk. Memang kami kehilangan seekor kambing. Bonjuk, bonjuk. Mari kita lepaskan boncuk-boncuk itu juga, abang. Tunggu, Dede. Tunggu, Dede. Tunggu, sabar. Lagipun, rumput kat sini dah panjang sangat. Tengok sana tu, abang. Memang dah panjang sangat, kita akan bersihkan kawasan ini juga nanti. Banyak kerja kita, tempat ni besar, kawan-kawan. Tunjukkan singa-singa itu dulu. Esko! Hector! Maria, Carlos, Alex. Kamu semua dah buat sangkar kotor lagi ke? Singa-singa raya ni. Biar Baba basuh tempat tu betul-betul. Odin, Bella. Anak-anak muda ni dah buat sangkar kotor. Mereka dah buat sangkar kotor. Masya Allah, kamu semua ni. Sekarang tunggu sekejap, anak perempuan ayah. Mari kita lepaskan kambing-kambing tu dulu, abang. Bonjuk, mari sini. Berhenti. Lalu. Kita kena lindungi semua ini daripada Faizal. Lalu, sayang. Sekarang biar mereka makan rumput dengan baik. Sekarang saya pun tak lepaskan kambing-kambing itu pada waktu pagi lagi. Kenapa saya tak lepaskan waktu pagi? Memberi rumput yang masih berembun pada waktu pagi itu bahaya, kawan-kawan. Begitulah yang saya dengar dan pelajari. Kita kena bagi rumput bila dah kering sebelum embun turun. Kamu perlukan satu penggaruk. Di mana saya letak penggaruk tu ya? Mari sini boncuk, cepat. Natasha yang nakal. Jangan sentuh boncuk tu. Jangan sentuh kambing-kambing saya. Jangan sentuh anak-anak saya. Masya Allah kepada kamu semua. Kalau ada rezeki, tak lama lagi saya akan bawa biri-biri, kawan-kawan. Saya akan bawa 3 ekor anak biri-biri. Kita akan masukkan mereka juga ke dalam kumpulan ini. Tunggu dulu. Jangan sentuh Natasha, tidak. Sekarang kita akan kutip rumput-rumput tu, boleh? Lepas tu rumput yang kita kutip tu, kawan-kawan, saya bagi kepada angsa, ayam dan itik. Mereka akan makan. Zena, mereka tak boleh makan, abang. Kebun besar. Rumput mana yang mereka nak makan? Kita cuma lepaskan kambing supaya mereka bersihkan rumput. Lagipun Faisal ada. Memang ada kambing, tapi mereka tak sempat makan semua. Yang mana satu mereka nak makan pun tak sempat. Sayang, apa yang kamu buat, sayang saya? Comel-comel saya. Tunjukkan tempat yang saya potong itu. Kami telah buka bahagian ini. Kami belum dapat potong sepenuhnya. Tali yang saya guna itu tebal. Sebab ia tebal. Yang ini nipis, kawan-kawan. Bahagian ini asyik terbelit. Saya sengaja guna yang tebal. Sebab ada rumput tebal. Dan sebab di sini ada bunga-bunga. Jadi ia jadi macam tu. Tunggu. Lari dari situ. Kali ini pula tersangkut sebab ada bunga. Lemutlah. Sekarang mari kita kumpulkan apa yang boleh dikumpulkan. Sebenarnya kalau saya potong dengan sabit, kalau tak ada mesin, Bunda, saya akan buat benda ini. Mesin mencari-carikan, sabit pula potong rata. Kau akan simpan untuk musim sejuk, kau akan kumpul macam ni. Kau akan letak dalam satu bilik. Untuk kambing, angsa, itik, makanan musim sejuk. Atuk, kau masih fikir kucing itu ada pada aku ke? Caroline. Dede ni dah gila. Lari dulu. Nanti boleh main semula. Tunggu. Biar saya kutip rumput-rumput ni sekejap. Tunggu, Dede. Jangan. Segaran. Mari kita ambil yang ini juga, abang. Mari sini. Biar angsa dan itik pun turut bergembira. Biar mereka makan sepuas-puasnya. Mari. Harap Faisal tak nampak kambing tu. Tapi tak apalah Faisal. Dia dah pergi ke tempat teduh. Tunggu, Caroline. Kau pun nak makan rumput juga ke? Aku kena potong rumput kat jalan ni juga. Angsa, mari sini, mari. Tengok, sekarang mereka datang. Mari. Biar mereka makan rumput di sana sekarang. Makan sayur-sayuran. Saya bagi mereka setiap hari sekarang sementara ada rumput. Saya malah dah kurangkan makanan mereka sikit. Saya selalu bagi sayur-sayuran sebab angsa, itik, ayam semua suka sayur. Tengok, kalau ayam jantan nampak, dia terus makan. Tengok salah satu tu. Sebenarnya, ramai orang langsung tak bagi makanan pada angsa. Terus lepas je kepada rumput.
Kalau saya tahu anjing-anjing kita takkan serang. 2 ekor angsa lagi kat mana? Agaknya mereka masih mengeram. Tak apalah, ayam-ayam dan itik-itik dah datang sekarang. Masya Allah, tempat ini memang tempat saya rasa tenang. Kalau rumput tumbuh di tengah tu, memang cantik sangat. Mereka dah keringkan tempat ni bang. Rumput atau tumbuhan hijau langsung tak tumbuh. Tanah kering je. Kalau rumput tumbuh memang cantik. Kolam pun dah kering sebab panas sangat. Hujan pun tak turun. Kolam kita pun dah kering. Kita kena tambah air sikit kat situ. Tapi tengok, saya dah gantung kain rentang kita kat sini. Macam mana? Ini pun dah rosak juga. Kita kena betulkan ni. Sekejap, mari kita lalu sini dulu. Kambing-kambing yang rosak kan ni, kambing-kambing. Mereka ambil dan tarik dengan mulut mereka. Ladang Typhoon Baba sekarang tertulis di sini. Di sini tempatnya lebih baik. Betul-betul depan mata. Boleh nampak. Apa-apalah kawan-kawan. Saya perlahan-lahan sambung kerja potong rumput ni. Nanti sampai petang, biar saya bersihkan betul-betul sampai sini bagi kawasan ni terbuka. Hari ini saya nak tunjukkan tempat baru kucing tu kepada kamu semua. Kalau kamu semua ada apa-apa cadangan tentang ladang ni, macam elok buat macam ni, elok buat macam tu, atau elok guna kawasan tu macam ni. Rakamkanlah Isabel, tengok cara dia baring tu. Dia siap tunjuk perut dia sekali. Izosh. Si kecil aku, si cantik aku. Masya Allah, cantiknya kamu. Tengok muka comel tu. Aduhai si manis aku. Masya Allah, si cantik aku. Aku sanggup berkorban demi kamu. Macam yang aku cakap, kalau ada cadangan macam tu, tulis di ruangan komen. Mari, aku sangat sayang kamu semua. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Jaga diri baik-baik. Selamat tinggal. Semoga sentiasa sihat kawan-kawan.